Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Saira binti Ibrahim, JPM SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah akan membuat resensi buku yang bertajuk Lebih Baik Pendam Saja. Buku Lebih Baik Pendam Saja ini merupakan nukilan Mimi Rahman dan juga Syahira Hozami. Dan buku ini bergenre motivasi dan juga psikologi ringan. Lebih Baik Pendam Saja, karya Mimi Rahman dan Syahira Hozami ini adalah sebuah buku yang menyentuh isu emosi terpendam, bagaimana manusia sering memilih untuk diam daripada meluahkan dan akibat yang timbul daripada tindakan tersebut. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami bahawa meluahkan bukan tanda kegagalan tetapi langkah menuju penyembuhan. Tema utama buku ini menyoroti fenomena sosial di mana orang memilih untuk memendam perasaan kerana takut dianggap lemah atau menyusahkan orang lain. Kata-kata seperti aku tak okey tapi aku kena okey menggambarkan konflik batin yang sering dialami ketika berusaha menutup emosi. Watak utama dalam cerita ini ialah Elina. Elina seorang yang lama memendam perasaan hingga menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya, Elina belajar bahawa meluahkan adalah jalan menuju kelegaan. Watak Elina juga merupakan seorang yang ingin meluahkan tetapi akalnya menahan kerana dia takut untuk dinilai negatif. Dan sebagai satu watak penting dalam buku ini, Elina boleh kita katakan sebagai cerminan masyarakat moden. Sebenarnya banyak orang seperti Elina memilih diam kerana takut kepada stigma. Karakter Elina mengajar kita sebagai pembaca bahawa keberanian sejati adalah menerima diri apa adanya dan berani meluahkan. Secara kesimpulannya, secara keseluruhan untuk watak Elina, Elina adalah representasi dari jiwa yang terjebak dalam budaya memendam. Tetapi akhirnya menemukan kekuatan melalui kejujuran emosional. Karakternya memberi inspirasi bahawa meluahkan adalah langkah menuju penyembuhan dan bahawa manusia tidak harus selalu okey untuk dianggap kuat. Dan kelebihan buku ini ialah yang pertamanya ialah buku ini relevan dengan kehidupan moden, kehidupan pada masa kini. Banyak orang mengalami tekanan sosial untuk nampak kuat walaupun sedang rapuh. Yang keduanya, kelebihan buku ini ialah bahasanya sangat mudah difahami dan penulis menggunakan gaya bahasa santai membuat pembaca merasa dekat dengan pengalaman yang digambarkan. Yang ketiga, buku ini ialah mempunyai ciri-ciri inspiratif iaitu memberi kesedaran bahawa memendam terlalu lama boleh membawa kesan buruk dan meluahkan adalah langkah penyembuhan. Di sebalik kelebihannya, buku ini tetap ada kekurangan. Yang saya dapati iaitu buku ini lebih fokus kepada pengalaman individu, kurang mendalam dari sudut kajian psikologi akademik. Selain daripada itu, plotnya sederhana. Jalan cerita Elina mungkin terasa terlalu linear bagi pembaca yang mengharapkan konflik yang lebih mendalam. Kesimpulan untuk resensi buku saya pada hari ini ialah Lebih Baik Pendam Saja adalah bacaan yang menyentuh hati dan membuka mata tentang pentingnya meluahkan perasaan. Ia sesuai untuk pembaca yang sedang mencari motivasi, sokongan emosi atau sekadar ingin memahami diri sendiri dengan lebih baik. Sekian sahaja resensi buku daripada saya, Puan Saira binti Ibrahim daripada SMK Raja Puan Muda Tengku Fauziah. Terima kasih.